Hai teman-teman, ada petua orang lama-lama waktu senja jangan keluar. Kenapa ya? Ini kisahnya. Kisah ini bermula di sebuah kampung yang terletak di pinggir hutan tebal di daerah pedalaman Malaysia. Suasana kampung pada waktu maghrib selalunya sunyi. Namun bagi Aiman, seorang kanak-kanak berusia 7 tahun yang aktif, waktu itu hanyalah gangguan untuk dia terus bermain sorok-sorok bersama rakan-rakannya. "Aiman, masuk, dah senja ni," jerit ibunya dari tangga rumah. Namun Aiman hanya buat tidak tahu. Dia sedang asyik mencari tempat persembunyian yang paling hebat supaya rakan-rakannya tidak dapat menjumpainya. Dia berlari ke arah rumpun buluh di belakang rumah Tok Wan, sebuah kawasan yang jarang dijejaki orang kampung. Kerana semaknya yang tebal, tiba-tiba suasana menjadi sangat sunyi. Bunyi cengkerik yang tadinya bising serta-merta berhenti. Udara terasa lembap dan berbau seperti tanah basah bercampur bau hanyir darah. "Sini, mari sini!" Satu suara garau tetapi mendayu memanggilnya. Aiman menoleh. Di sebalik bayang-bayang pokok besar, dia melihat seorang wanita tua yang sangat bongkok. Rambutnya putih kusut masai mencecah tanah. Namun yang paling menggerikan adalah bentuk tubuhnya. Wanita itu tidak berpakaian di bahagian atas dan payudaranya sangat besar sehingga melabur ke paras lutut. Aiman mahu menjerit tetapi suaranya seolah-olah tersekat di kerongkong. Wanita tua itu tersenyum menampakkan gusi hitamnya. Lalu dengan pantas dia mengangkat payudaranya yang besar itu. "Sini, tempat mainmu yang selamat." Dalam sekelip mata, wanita itu menyelubungi badan kecil Aiman di bawah lipatan payudaranya yang sejuk dan berlendir. Dunia Aiman menjadi gelap gelita. Dia terasa berada di dalam gua yang sempit dan berbau busuk. Di kampung, suasana menjadi kecoh. Aiman hilang, seluruh penduduk kampung keluar dengan lampu suluh dan parang. Melaungkan nama Aiman, mereka melewati rumpun buluh itu berkali-kali. Namun tiada tanda-tanda kehadiran kanak-kanak tersebut. "Dia disorok hantu tetek," bisik Tok Wan dengan wajah pucat. "Dia takkan nampak kita dan kita takkan nampak dia walaupun dia ada di depan mata kita sekarang." Tok Wan kemudiannya mengambil sebuah kuali lama dan sebatang senduk kayu. Dia mula mengetuk kuali itu sekuat hati sambil melaungkan azan. Keempat-empat arah mata angin, penduduk lain turut membawa buluh dan memukul semak samun bertujuan untuk menyakiti makhluk itu supaya dia melepaskan mangsanya. Setelah hampir 2 jam, tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil dari tengah-tengah rumpun buluh yang tadi sudah diperiksa berkali-kali. "Aiman!" Mereka menemui Aiman dalam keadaan menangis di celah akar pokok. Badannya basah dengan lendir, busuk berbau hanyir, wajahnya pucat lesi dan matanya terbeliak ketakutan. Kesudahan Aiman selamat, namun dia tidak lagi menjadi kanak-kanak yang ceria. Dia sering merenung kosong ke arah hutan. Apabila ditanya apa yang berlaku, dia hanya akan berkata, dia tak pergi pun. Dia selalu berada di luar, menunggu saya keluar waktu senja. Sejak hari itu, tiada lagi kanak-kanak di kampung itu yang berani melangkah keluar apabila langit mula bertukar berwarna jingga. Kerana mereka tahu di sebalik bayang-bayang senja, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk menyelimuti mereka dalam kegelapan yang abadi. Pengajaran dari cerita ni ialah patuh pada pesanan orang tua-tua. Jangan bermain sorok-sorok waktu senja. Waktu senja berbahaya kerana penglihatan kita terhad. Risiko kemalangan atau terjatuh lebih tinggi. Binatang berbisa seperti ular dan kalajengking biasanya mula keluar mencari makanan waktu sebegini. Kalau kisah ini beri peringatan buat kita semua, jangan lupa subscribe, like dan komen supaya teman-teman semua dapat iktibar daripada kisah yang seterusnya. Okay, bye.